Hei, penat betul lah puasa kali ni. Semalam sempat tahajud 2 rakaat je. Sempat 2 rakaat je. Saya semalam 100 rakaat. Nasib baik sempat dulu hujung tau. Awak 2 rakaat je. Lemah. Cik, ada nampak tak saya punya tasbih yang digital tu? Ni Meh. Ya. Abang mula je. Sekejap. Tengok saya punya. Boleh 5 minit lah. Tengok tak mainlah RM1 ni, orang main 50. 10 akhir Ramadan ni kita kena banyakkan ibadah, kena banyakkan derma. Berlumba-lumba dalam ibadah ni memang sangat mulia di sisi Allah. Tapi ibadah tu dibuat untuk menunjuk pada manusia. Boleh jadi sia-sia tau. Kadang-kadang kita sibuk nak tunjuk berapa rakaat kita solat, berapa banyak kita zikir. Sedangkan di tempat lain, umat Islam di Sub-Sahara Afrika kita tengok, ada yang cuma berharapkan orang ingat mereka dalam doa dan bantuan. Alhamdulillah, ada tim Insaf Insani, usaha daripada mereka membantu saudara kita dekat sana. Sekarang kita berada di 10 akhir Ramadan. Kita kena rebut peluang buat kebaikan. Buat kebaikan tu dah betul, tapi dengan hati yang ikhlas.